belakang kanan. Lepas. Alhamdulillah berjaya korban. Hari ini kita akan sedang melaksanakan latihan padu arah bagi pelatih latihan Wira Muda Negara Seri 12026. Latihan pandu arah ni adalah latihan navigasi di mana mereka melaksanakan pandu arah ataupun latihan navigasi tanpa menggunakan peralatan elektronik ataupun teknologi semasa yang kita gunakan pada masa kini. Mereka menggunakan cara manual sepenuhnya. Kita bekalkan kepada mereka peta topografi berskala 1:25,000 yang kita perolehi daripada Jabatan Ukur Peta dan Jabatan Ukur dan Peta Malaysia JUPAM, dan kita bekalkan mereka juga yang kompas prismatik dan juga protektor. Itulah cara old school, cara lama di mana tentera melaksanakan navigasi di kawasan pedalaman, di kawasan latihan tanpa menggunakan teknologi terkini seperti handphone dan juga GPS. Jadi perjalanan pelatihan ini adalah latihan asas yang perlu mereka pelajari yang ada di dalam sub modul kemahiran asas tentera di dalam modul kenegaraan PLKN 3.0. Jadi latihan ini adalah is a one day punya exercise. Mereka akan berjalan sekitar 1000 ke 1200 meter keseluruhannya. Mereka akan bergerak dalam kumpulan yang kita pecahkan kepada kumpulan-kumpulan kecil daripada company di mana satu kumpulan akan diketuai oleh seorang ketua sindiket dan juga seorang penolong ketua sindiket. Mereka akan melalui satu checkpoint daripada tempat berlepas satu. Mereka akan bergerak ke checkpoint yang pertama, jaraknya lebih kurang 700 meter, dan seterusnya mereka akan bergerak ke checkpoint akhir, checkpoint penamat. Keseluruhannya ada 2 checkpoint di mana mereka akan menempuh jarak sekitar 1000 ke 1200 meter di kawasan ladang kelapa sawit di Sungai Kalung, Pekan Pahang ni lah. Jadi diharapkan dengan takeaway yang mereka boleh dapat daripada latihan ini ialah mereka memperolehi kemahiran individu, khususnya dalam aspek kepimpinan, kesatuan, dan juga penggunaan sistem cara manual sekiranya di saat-saat kritikal ketiadaan teknologi. Mereka boleh menggunakan peralatan asas seperti peta, kompas dan juga protektor supaya mereka dapat melaksanakan navigasi dari satu tempat ke satu tempat tanpa bantuan peralatan atau gadget-gadget yang ada sekarang lah, seperti GPS dan sebagainya. Keseluruhannya kita ada 22 sindiket ataupun 22 kumpulan kecil yang dipecahkan daripada company tersebut. Satu company berkekuatan sekitar 20 ke 22 orang pelatih, diketuai oleh seorang ketua dan juga seorang penolong. Ketua yang pertama akan mengetuai pergerakan sindiket daripada tempat berlepas ke checkpoint 1. Kemudian apabila mereka sampai di checkpoint yang pertama, mereka akan bertukar. Penolong ketua sindiket akan take over the charge untuk lead section ataupun sindiket tersebut daripada checkpoint 1 ke checkpoint yang terakhir. So kita ada 2 leg lah ataupun 2 peringkat perjalanan saja, iaitu daripada tempat berlepas 1 ke checkpoint 1 dan daripada tempat berlepas 1 ke dan seterusnya daripada checkpoint 1 ke checkpoint yang terakhir. Ada 2 leg saja. So keseluruhan perjalanan ini mereka akan melalui kawasan-kawasan buatan manusia lah, iaitu bukan
Ianya merupakan kawasan ladang kelapa sawit sepenuhnya, dan penting untuk kita mengutamakan aspek keselamatan kepada pelatih-pelatih ini. Jadi we are not looking so much on the challenges, tapi kita lebih bukan kepada kemahiran yang mereka ataupun takeaway yang mereka boleh dapat daripada pelajaran baca peta dan juga latihan pandu arah ni. Itu yang lebih penting lah. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, sir. Terima kasih.